Guys, okay, hari ni Fina nak tunjukkan cara pakai watch shawl yang sangat senang. First, kau letak dekat atas macam ni. Okay, sebelah panjang dan sebelah pendek. Jangan terlampau pendek dan jangan terlampau panjang ya. Okay, so macam ni. Ambil pin, letak dekat bahagian tepi. Okay, one side lagi ambil letak dekat bahagian tepi. Nak tepikan sikit. Okay, bahagian tepi ni korang gulung. And then korang letak dekat atas macam tu. Okay, this side korang ambil di tepi macam tu. Korang bawa naik ke atas. Okey. So, kena suka ambil di belakang. Bawa ke depan sikit, dia macam lebih bervolume lah ya. Korang boleh lagi kalau nak lebih bervolume, korang boleh lagi dapat lagi macam tu. And then korang letak pin lah bahagian sini. Okay, dah siap. Okay, korang juga boleh letak pin kat bahagian ni. Okay, macam Fina tak suka letak sebab nanti dia akan nampak kepek macam tu, tak cantik lah kan. Jadi Fina suka loose macam ni. Dan korang boleh letak aksesoris okay, macam ni, letak kat bahagian ni. Okay, dah siap. Senang kan? Ni adalah yang paling mudah lah untuk Fina pakai. Kita letak bahagian belakang. Abu. Okay, sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye.